Okey. Okey. Jadi dia kan, kalau kita tengok kebanyakan cerita hantu, cerita mistik, dia melingkari apa yang kita takut. Betul. Sebab apa yang kita faham, jin ni dia akan menyerupai apa yang paling kita takut. Okey. Cuma soalan dia, ketakutan setiap individu ni berbeza. Betul? Betul. Jadi mungkin kalau kita letak pada Uish, ketakutan tu mungkin Uish takut. Contohnya lah, mungkin anak. Kalau saya mungkin pocong. Kalau Mak Yu mungkin hantu Cina misalnya. Okay. Jadi ketakutan setiap individu tu tak sama. Dan jin ni dia akan menyerupai ketakutan individu seseorang lah. Dirilah. Betul. Cuma apa yang saya alami ni mungkin ada sedikit kelainan dan saya tak tahu saya nak klasifikasikan ketakutan saya ni dalam bentuk apa. Okey. Yang pertama, benda ni berlaku dalam mimpi ataupun secara nyata? Secara nyata. Alright, okey, teruskan. Secara nyata. Baik. Kebenaran tentang kisah ni dan penilaian tu bergantung kepada pendengar-pendengar kita lah dan Betul. kita sendiri. Betul. Sama ada nak bagi kesahihan ataupun tak. Jadi mukadimah dia macam ni. Asalnya saya ni bukanlah seorang yang percaya akan perkara-perkara yang macam ni. Saya memang skeptikal. Alright. Sangat-sangat skeptikal. Alright. Jadi benda ni berubah apabila saya merantau. Dan saya merantau ke Terengganu sebenarnya. Okey. Di salah satu daerah dekat kawasan Felda lah. Felda tu pun dah famous sekarang, highway pun dah dekat. Okey, tahun bila tu? Berlaku dalam 2016-2017. Okey, baik. Okey, jadi saya merantau time tu dalam keadaan selai sepinggang lah. Pergi dan duduk di rumah sahabat saya ni. Dan saya menjadi anak angkat kepada keluarga sahabat saya ni lah. Okey. Jadi keluarga angkat saya ni, ayah kepada sahabat saya ni rupanya seorang yang melakukan perubatan Islam. Alright. Dan dia ada beberapa orang anak murid dia yang turut belajar. Cuma anak-anak dia tidak memiliki minat yang sama dengan dia. Okey. Jadi anak-anak dia berkecuali, begitu juga dengan isteri dia. Jadi rumah dia ni kita gambarkan sebagai dia macam konsep rumah Felda kan. Cuma di bahagian dapur tu batu lah. Okey, jadi setiap kali berubat, maka keluarga dia akan turun dan duduk di bahagian dapur. Oh, dia berubat dekat rumah dia? Berubat dekat rumah. Jadi dia dengan anak murid ni akan duduk di bahagian atas. Okey. Jadi bila kali pertama saya datang tu, kita masih orang Kedah kata segan-segan lah, malu-malu sikit. Nak campur hal-hal yang kita sendiri pun tak faham dan kita tak percaya. Jadi lama-kelamaan ada sesuatu perkara yang buat saya tertarik dengan kaedah perubatan yang macam tu. Okey, ketika tu memang Jack memang skeptikal lagi masa tu Ya betul, saya memang skeptikal. Alright. Sebab saya macam mana nak cakap okeylah, saya ni bekas pelajar perubatan lah, senang cerita. Jadinya saya skeptikal. Bagi saya setiap perkara tu ada penjelasan dia, dan ada sains dia di dalam tu. Benda yang macam tu lah. Betul. Jadi bila saya tengok kaedah perubatan tradisional, saya tertarik. Dia jauh berbeza konteks dia tu dengan perubatan moden. Okey, faham. Jadi sikit demi sikit saya mula menunjukkan minat terhadap perubatan tradisional. Saya belajar dengan dia sikit demi sikit dan dia adalah syarat-syarat dia kan. Contohnya pertama kali yang nak kena buat, kita kena kuatkan diri kita dulu, bersihkan hati kan. Amalan-amalan solat, postmoni. Dan kemudian hinggalah sampai satu hari saya suarakan keinginan saya untuk turut serta dalam perubatan tu. Okey. Maksudnya bukanlah saya merawat atau meruqyah, tapi menjadi sebahagian daripada kita kata proses rawatan tu lah. Apa yang saya boleh bantu. Okey, macam pembantu lah akhirnya. Ya betul. Ambil barang ke macam mana ke, kurang lebih macam tu lah. Okey, jadi daripada situ saya mula biasa. Saya ada tugasan-tugasan yang sebenarnya mudah aja, tak susah pun. Macam saya tolong sediakan barang-barang yang diperlukan, alat-alat nak berubat. Mungkin hidangkan air. Sangat simple. Tapi biasalah bila kita dah belajar, makin lama guru kita ni akan bagi tanggungjawab yang lebih besar dan lebih besar pada kita. Okey, faham.
Dan kebanyakan lah, bukan semua, tapi kebanyakan orang bila kita belajar tentang ilmu agama, ini pengajaran pada diri saya dan juga pada semua penonton lah. Kita akan diuji dengan satu ujian yang maha dahsyat, iaitu takbur. Jadi bila sifat ingin tahu tu tinggi, sebab kita tak pernah melihat perubatan tradisional depan mata, membuatkan saya rasa saya nak cuba. Jadinya berbalik pada cerita tadi, bila kita dah diuji dengan rasa takbur ni, ujian dia memang maha dahsyat lah. Jadi kita rasa macam kita lah yang paling betul, kita tak pernah salah, kita lah yang paling maksum. Betul. Jadinya dalam keadaan dalam belajar tu saya mula rasa bangga diri lah. Saya mula rasa bangga diri. Akulah khalifah di muka bumi ni. Alright. Jadi takkan ada yang mampu mencederakan aku dengan amalan aku, dengan ibadah aku. Jadi kita pegang, dia timbul rasa riak. Kita tak bercerita, tapi bahasa tubuh kita menceritakan perkara. Okey, faham. Hinggalah sampai satu masa, dia banyak sebenarnya rentetan peristiwa, tapi ini yang betul-betul bagi kesan pada saya. Satu masa, ada sebuah keluarga ni datang. Okey. Dan ini bukan berkaitan bangsa atau agama lah. Tapi keluarga ini asal keturunannya adalah daripada bahagian Thailand. Oh, okey. Dan dia bukan sempadan Thailand, tapi yang ke atas sempadan ke arah Vietnam, yang Chiang Rai, Chiang Mai. Oh, okey. Memang bahagian Thailand yang paling ujung sekali lah. Jadi asalnya daripada situ. Cuma dia orang memeluk Islam dan berpindah ke sini. Dan keluarga yang datang berubat ni adalah generasi ketiga. Okey. Maksudnya generasi ketiga, generasi kedua, dan yang pertama generasi itulah yang datang daripada Thailand. Jadi generasi ketiga yang datang ni, dia membawa ayah dia. Yang ni generasi kedua lah. Dan dia adalah berkaitan saka. Okey, saka Betul. Okey. Jadi bila dibawa keadaan seorang orang tua yang kita tengok, dia tak lumpuh, tapi kita tahu dalam saka ni nampak ciri-ciri pesakit tu lemah, tak bermaya, nampak pucat, muka ada cengkung. Dan saya anggarkan umur pakcik ni sebenarnya tak tua pun, lebih kurang dalam pertengahan 60-an sahaja. Okey. Tapi ciri-ciri dia tu mencerminkan seolah-olah umur dia ni dah 80-an. Nampak tua. Hampir 80-an, ya. Nampak sangat tua. Mungkin kerana dia sakit. Jadinya, bila sampai dekat kawasan rumah tu, dia bagi salam, dia masuk. Dia orang datang ramai, Wahish. Ada kurang lebih dalam 10 ke 12 orang. Oh, ramai. Jadi, untuk jumlah seramai tu, untuk naik sekaligus ke atas rumah tu, ruang dia agak sempit, agak terhad. Sebab dekat dalam kawasan tu pun, di atas tu dah ada saya, termasuk guru saya, bapa angkat saya ni, dan 2-3 orang lagi anak-anak murid dia. Cerita ni agak sedikit panjang, boleh saya teruskan? Dipersilakan. Okey. Jadi sebahagian daripada ahli keluarga yang dekat naik ke atas para rumah, manakala selebihnya tunggu di bawah. Okey. Jadi guru saya ni, sebelum dia mulakan apa-apa rawatan, selalu dia akan sembang santai, sembang kosong, tanya apa masalah, macam mana. Dia cuba rungkaikan apa yang jadi. Jadi dalam dia bercerita dalam logat Terengganu lah. Dan pun sikit sebanyak saya dapat faham. Cuma saya nak bercakap balik, saya tu tak apa nak pandai sangat lah. Okey. Benda yang macam kacik keng tu pandai lah. Jadi apa yang saya dapat faham daripada penceritaan dia tu adalah melibatkan saka, yang mana saka itu masih ada pada ayah dia. Namun saka itu tidak dapat diwariskan kepada dia. Dia anak tunggal. Jadi guru saya ni pun tanya, kenapa tak dapat diwariskan? Adakah sama ada anak itu tidak menerima ataupun macam mana? Jadi mengikut anak dia, penceritaan yang dia dah bawa beberapa perubat sebelum ni, anak tunggal dia ni tidak menepati ciri-ciri yang saka ni inginkan. Oh, memilih. Oh, demand kat bawah. Mungkin salah satunya mungkin sebab anak dia ni pun agama dia tu nampaklah kelihatan daripada dia punya bahasa tubuh dia tu, dengan akhlak dia, dengan cakapan dia. Faham. Jadi mungkin itu pendindingnya agak kuat lah. Okey. Jadi saya teruskan balik sedikit sebanyak apa yang saya faham berdasarkan penceritaan adalah yang tu.
Jadi proses nak membuang saka ni ada sebahagian tu dia kompleks dan rumit.